Progres yang hari ni sebab cuti, aku makan lunch bersama keluarga kat rumah kawan. Hasil tangkapan ikan kita masak kat rumah dia. So aku baca buku yang ni. Buku ni memang best. Aku fikir nak buat live, tapi aku rasa aku nak terus tidur. Aku sikit belakang dan aku dah bawa makan ubat dah sakit. Minggu ni ada book fair dekat PWTC. Aku rasa aku nak pergi. Tadi aku dapat satu inquiry untuk buat video editing safety dia. Dia masuk pertandingan safety video untuk Shell. Deadline dia hari Jumaat ni. Wish aku terfikir aku boleh tolak job ni. Sebab sampai sekarang dia tak bagi footage. Dia suruh aku buat voice over dan buat video editing. Tapi aku tak rasa footage yang dibagi tu semua dalam bentuk storyboard. Dia mesti campak je. Jadi kemungkinan besar aku tak ambil job ni, walaupun kecuali kalau aku letak harga besar dan they're willing to pay. Hari ini 2 hari bulan, bagi aku masih lagi tak ada progress. Safa out.